Pada suatu hari, di hutan yang permai, terdapat seekor kura-kura sedang berjalan seorang diri. Sedang kura-kura berehat, tiba-tiba dia diterjah oleh seekor arnab. Oi, kura-kura. Kau buat apa tu? Kau ni anak. Terkejut aku. Aku tengok kau macam bosan je. Jom main satu permainan nak? Permainan apa tu? Aku nak ajak kau berlumba dengan aku. Jom. Berani tak? Biar betul. Takkanlah aku nak berlumba dengan kau. Kau tu arnab laju. Aku ni kura-kura. Perlahan. Belum cuba, belum tahu. Mana tahu kau boleh menang? Yelah. Aku pun dah lama tak berlari ni. Kita nak berlumba dekat mana? Yeay. Jom, kita berlumba dekat jalan depan tu. Jom. Yeay. Mereka berdua pun menuju ke jalan raya untuk berlumba. 3, 2, 1. Yeay! Mereka berdua pun memulakan perlumbaan. Seperti yang dijangka, sang arnab mendahului perlumbaan. Arnab ni jauhnya dia tinggalkan aku. Si arnab merasakan dia sudah jauh meninggalkan kura-kura. Dia pun mahu berehat sebentar di bawah pokok. Setelah sekian lama si arnab berehat, si kura-kura pun perlahan-lahan melintasi beliau. Tiba-tiba, dia berhenti. Dia terfikirkan sesuatu. Dia bergerak perlahan-lahan ke arah arnab. Teringin nak jadi laju macam kau, arnab. Teringin betul nak ada kaki yang kuat macam kau. Nanti bolehlah aku berlari laju sambil melompat-lompat. Kura-kura sebenarnya sudah lama ingin memiliki kaki arnab. Dia pun membuka mulut seluas-luasnya untuk menggigit kaki arnab. Dia pun mendekati arnab perlahan-lahan. Dia menggigit-gigit kaki arnab sehingga putus. Kemudian dia mengeluarkan benang dan jarum. Dan dia mula menjahit kaki arnab ke kakinya. Nampaknya dia begitu bersungguh untuk menggunakan kaki arnab. Kini, si kura-kura boleh melompat menggunakan kaki barunya. Seronoknya kaki baru ni. Yeay! Woohoo! Woohoo! Tidak lama selepas itu, sang arnab pun terjaga dari tidurnya. Dia terkejut melihat sang kura-kura melompat-lompat di depannya. Bertambah terkejut lagi apabila dia melihat kura-kura melompat menggunakan kakinya. Dah bangun ya? Maaflah nak ganggu kau tidur. Seronok sangat aku guna kaki kau ni. Nampaknya kalah langkah arnab. Apa yang kau dah buat dengan kaki aku ni, kura-kura? Padan ke kau, arnab? Tadi pandang rendah dekat aku. Sekarang cuba tengok siapa yang rendah. Saya yang rendah. Si kura-kura pun terus melompat-lompat kerana terlalu gembira. Semakin dia gembira, semakin tinggi dia melompat. Woohoo! Woohoo! Dalam diam, si arnab cuba bangun. Dia masih mahu menamatkan perlumbaan. Semakin lama, dia bergerak semakin laju. Si kura-kura mula tersedar. Dia tersedar yang si arnab mula meninggalkannya. Cis, tak guna punya arnab. Semakin lama, si arnab semakin mendekati garisan penamat. Nampaknya, dia bakal menjadi juara dalam perlumbaan ini. Hampir saja dia ke garisan penamat. Dia diterjah oleh si kura-kura. Kepala arnab tergolek-golek ke garisan penamat. Tetapi, dia masih tidak berputus asa untuk menamatkan perlumbaan. Kemudian, dia menggunakan kepalanya perlahan-lahan ke garisan penamat. Si kura-kura hanya mampu melihat dari jauh sahaja. Akhirnya kau menang juga, ya nak? Tak apalah. Tahniah. Hai guys, kalau korang tengah cari hadiah unik untuk mak, ayah, pasangan atau sesiapa je, korang boleh order custom gift box dari Flora Arts. Harga berpatutan ikut desain custom yang korang pilih. Order sekarang.